tetap degil sewakan kenderaan kepada pemandu warga asing. Saya rasa lah, yang menyewakan kenderaan kepada warga asing ni jarang berlaku. Tetapi mereka membeli daripada warga tempatan kereta yang dah lama tanpa menukar nama, itu banyak berlaku. Kan? Yang kedua, mereka tak boleh tukar nama. Bila tak boleh tukar nama, pakai nama hak asal. Jadi apabila saman sampai, mereka bayar. Apabila kena tangkap, kereta tu disita dan yang punya nama akan datang ambil. Ini banyak berlaku. Sebab apa? Baru ni keluar dalam media, ada satu YB tu tanya. Dia kata dia sewa nama untuk beli motor. Perkara yang sebeginilah harus diatasi dengan bijak oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Raya. Ya, dan menteri dia YB Anthony Loke. Tak payahlah nak cari nombor fancy itu nak didenda RM10,000. Lebih baik kuasakan denda RM10,000 kepada mereka yang menjual kenderaan kepada warga asing tanpa menukar nama. Ataupun membenarkan nama mereka digunakan oleh warga asing membeli kenderaan tanpa menukar nama. Itulah lebih baik. Warga asing yang ada permit, mereka boleh memohon lesen di Malaysia. Ni saya bagi tahu terang lah. Apa yang saya tahu daripada sumber daripada JJPJ, mereka boleh memohon lesen di Malaysia dengan syarat good recommendation daripada syarikat mereka untuk mengambil lesen. Boleh. Atau yang ada lesen negara ASEAN sahaja seperti Thailand, Myanmar, Filipina, apa lagi Timur, apa lagi Singapura, apa lagi Indonesia, apa lagi Kemboja, kan, Vietnam, boleh memandu di Malaysia. Syarat lesen tu naklah ditunjukkan pada JPJ terlebih dahulu. Itu sepatutnya. Tapi lesen negara lain, Bangladesh, Pakistan, India tak terima. Sebab kita tak ada perjanjian itu. Jadi kita minta lah pada JPJ ataupun YB Anthony Loke, kemaskinikan, kuasakan fakta-fakta tentang ini. Kalau tidak, kita tak mahu nanti ada berlaku pelanggaran sehingga melibatkan nyawa, siapa nak bertanggungjawab? Tuan punya kata kalau patangan. Mereka sendiri tak mengaku, akhirnya mereka akan mengatakan kereta ni dah lupus. Tetapi dipakai oleh warga asing. Ini masalah-masalah yang timbul kemudian hari yang tak dapat kita atasi dengan mudah. Jadi, pada warga asing yang ingin memiliki kenderaan, harus ada, kata ni harus ada penyata yang jelas. Jangan sesekali menggunakan nama warga tempatan. Boleh warga asing memiliki kenderaan, tapi syarat ada permit. Orang yang ada permit kerja, seperti TTKI ataupun tenaga kerja asing, kalau ada permit, mereka boleh membeli kenderaan. Boleh. Syarat, lesen tu kena ada. Dan disuruhkan oleh pihak majikan mereka. Itulah yang sebaik-baiknya. Tolong komen, like, follow and share this video. Thank you.